Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok kat thumbnail, macam yang korang tengok kat title jugalah. Hari ni kita nak bercerita pasal masjid-masjid yang berhantu di Malaysia. So apa tunggu lagi? Jom kita masuk dalam video. Okay, sekarang ni kita dah berada dalam dunia YouTube. Kita nak tengok apakah masjid-masjid yang berhantu di Malaysia. Tapi sebelum tu aku kena atur aku punya kamera lah guys. Kamera aku ni tiba-tiba ni ada masalah lah pula. Sekejap, kena mengaturnya sekejap. Aku kena adjust sikit lah. Ok, aku rasa yang ni dah kira ok sikit dah. Aku dah adjust dia. Ok guys, so apa tunggu lagi? Jom kita masuk dalam video. Tempat ibadah tetapi juga menyimpan pelbagai misteri yang tak terungkap, dari masjid yang dikunjungi oleh jin hingga suara aneh yang datang tanpa diduga. Kisah-kisah seram ini cukup. Kita skip ya. Solat bersama jin di masjid kosong. Okey. Menurut YouTube Chamini Hadri, di sebuah kampung di Sabak Bernam, Selangor, ada sebuah masjid yang penuh kisah misteri. Penduduk kampung selalu bercakap tentang masjid ini yang mereka panggil Masjid Jin, kerana ia bukan sahaja dikunjungi manusia tetapi juga makhluk halus. Kisah seram ini bermula apabila beberapa orang kampung pernah melihat makhluk gaib sewaktu mereka sedang solat. Bukan setakat masjid ini dikunjungi penduduk setempat ataupun orang kampung, masjid ini juga dikunjungi oleh makhluk lain. Ada yang pernah mendengar suara bacaan Al-Quran dan azan, terutamanya di waktu malam dan hampir subuh. Namun bila mereka periksa, masjid itu kosong. Mana datangnya suara itu? Tanya mereka. Suatu hari seorang pakcik yang datang dari jauh singgah untuk solat di masjid tersebut. Ketika dia tiba, dia terkejut melihat masjid itu bercahaya seolah ramai orang di dalamnya. Pakcik itu terus masuk dan pergi mengambil wuduk. Sesampainya di dalam saf solat, dia mendapati masjid itu kosong, tapi dia teruskan solat. Saat bacaan Al-Fatihahnya bergema, tiba-tiba suara ramai orang menyahut di belakangnya. Jemaah lain ni, bisiknya dalam hati. Namun apabila tiba di tahiyat akhir, dia berpusing dan terkejut dia seorang sahaja di dalam masjid itu. Siapa yang mengambilkan tadi? Soalnya dalam hati. Tiba-tiba didengar macam ada ramai jemaah dekat belakang dia lah. Macam lepas baca Al-Fatihah tu kan, yang macam ada baca Amin dan macam tu kan. Bagi dia sudah biasa berdepan dengan kejadian aneh seperti itu. Adakah masjid itu benar-benar berhantu, atau adakah ia hanya permainan halus dari makhluk yang tidak kelihatan? Satu perkara pasti, misteri Masjid Jin masih belum terungkai. Nombor 4. Misteri kanak-kanak di masjid. Menurut video di TikTok oleh Oh Bulan Official, tulas satu rakaman video mengenai kejadian aneh yang telah berlaku ketika Ustaz Azhar Idrus sedang menyampaikan ceramah di Masjid Ibadur Rahman, Kampung Kuala Bekah, Kuala Terengganu. Dalam rakaman, Ustaz dilihat tiba-tiba terhenti memandang ke atas seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh jemaah. Get ready for a new look, Ada new iklan feel, ni guys. and Macam a biasa brand setiap new kali aku training buka YT experience. mesti akan ada Join iklan it. ya. Lain. Seorang saksi yang hadir berkata, dia tidak nampak apa-apa yang pelik, tetapi riak wajah Ustaz jelas berubah. Tidak lama selepas itu, Ustaz sendiri menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Ketika Ustaz sedang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, tiba-tiba dia terdengar suara budak-budak memanggilnya dari tingkat atas masjid. Ustaz, Ustaz. Ustaz menoleh ke atas dan terlihat beberapa budak sedang berlari-lari dan ketawa sedang bermain di kawasan itu. Tetapi yang mengejutkan, bahagian atas masjid itu sebenarnya belum siap direnovasi. Tiada sesiapa sepatutnya berada di sana. Dalam sekelip mata, budak-budak itu hilang begitu sahaja. Namun belum sempat Ustaz kembali fokus kepada ceramahnya, suara bising itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Sekali lagi Ustaz mendongak dan terlihat kelibat budak-budak itu kelihatan. Mereka berlari menjauh, tetapi suara mereka masih kedengaran. Dia yang sebenarnya budak-budak. Di atas tu tak siap lagi, tapi ada bunyi. Saya masuk tu, ustaz. Mula-mula lah. Bila kita angkat, pada dia lari. Wih. Ada 4-5 orang. Ui. Ada yang berpendapat mungkin ia hanyalah mainan fikiran.
Tetapi bagi yang percaya pada perkara gaib, ini sangat-sangat orang kata agak random ya, dan agak jarang ya. Orang kata bersyukur jugalah kalau korang nampak benda tu sebenarnya benar-benar misteri. Nombor 3. Alhamdulillah so far aku tak pernah kena ya. Masjid yang tidak pernah sunyi. Ush, ada juga ya. Sebelum admin sambung, sekiranya korang ada kisah seram tersendiri yang ingin admin ceritakan pada video, sering singgah di pada top 5 Malaysia 1@gmail.com. Menurut artikel Malam Seram, Muhammad Jani, seorang penghantar surat di Melaka, sering singgah di Masjid Al-Raudah, Pasir Melaka ketika bertugas. Pada tahun 2016, selepas keluar dari tandas masjid, dia terdengar suara perempuan ketawa halus. Ketawa itu datang dan pergi berulang kali. Katanya, keadaan masjid kosong, namun suara itu jelas kedengaran. Rasa seram menyelubungi dirinya dan dia segera meninggalkan masjid tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, ketika menghantar surat ke rumah berdekatan, Jani bertanya kepada seorang makcik tentang masjid itu. Makcik itu tersenyum hambar sebelum berkata, "Bukan kau seorang saja yang kena. Dah ramai dah. Ustaz dan ustazah yang mengajar di sekolah agama bersebelahan masjid sering mendengar suara berbisik di telinga mereka, seolah-olah ada orang berdiri di sebelah, walhal kawasan itu sunyi. Imam dan bilal masjid pula pernah melihat segerombolan jemaah berjubah hijau masuk ke dalam masjid sebelum maghrib. Mereka menyangka itu jemaah tabligh, tetapi bila waktu azan tiba dan bilal membuka pintu masjid, kosong. Paling menyeramkan, seorang pekerja kilang yang pulang sekitar pukul 1 pagi pernah melihat upacara talqin dibacakan di kawasan kubur belakang masjid. Sekumpulan lelaki berjubah hitam duduk bersila berpayung di bawah sinar bulan. Bila dia bertanya siapa yang meninggal, mereka serentak menjawab tiada sesiapa pun yang meninggal. Sejak kejadian itu, Muhammad Jani tidak pernah lagi singgah di Masjid Al-Raudah dan mungkin tak akan pernah lagi. Nombor 2. Papan penghadang berhantu. Menerusi YouTube Camimi Hadri, satu kisah seram telah diceritakan mengenai sebuah masjid di daerah Serkam, Melaka. Pada tahun 2016 berlaku satu insiden yang hingga kini masih menjadi tanda tanya. Di dalam masjid itu terdapat sebuah papan penghadang besar yang digunakan untuk memisahkan saf lelaki dan perempuan. Suatu hari, atas sebab tertentu, jemaah telah mengalihkan papan itu keluar masjid. Namun pada malamnya, sesuatu yang mengerikan berlaku. Rakaman CCTV menunjukkan papan tersebut bapak bergerak seram sendiri. gila. Macam mana dia bergerak macam tu? Bergerak, seorang jemaah beristighfar melihat rakaman tersebut. Peliknya, tiada sesiapa Jantung di aku situ macam dan papan itu berat dia macam terkejut sekitar sangat. 20 kilogram. Mustahil ia digerakkan. Macam mana oleh benda tu angin. boleh bergerak, Kisah ya? ini segera tersebar dalam kalangan penduduk. Ceritanya masjid tu ada CCTV. So korang tahu tak benda tu yang diorang tengok dekat CCTV, tempat penghadang tu dia bergerak secara tiba-tiba weh. Ada yang percaya ia hanya kebetulan, namun ada juga yang yakin ini angkara makhluk gaib. Pihak masjid mengambil keputusan untuk menjemput seorang pengamal perubatan bagi mendapatkan jawapan. Ada jin di sini, dia yang menolak papan penghadang itu. Katanya, pengamal itu menyambung, "Aku sempat berbual dengan ketua jin di sini. Mereka sengaja menggerakkan papan itu. Mereka mahu menakut-nakutkan orang masjid. Sejak itu, ramai yang mula merasa seram untuk bersendirian di masjid tersebut, terutama pada waktu malam." Misteri Masjid Serkam terus menjadi bualan hingga ke hari ini. Adakah benar jin itu masih ada atau sekadar cerita yang diperbesar-besarkan? Nombor 1. Okey, kita sekarang ni berada kat nombor 1 Rakaman ya. CCTV dedah solat penuh misteri. Bayangkan anda tengah solat di masjid. Suasana tenang, hanya bunyi kipas berputar perlahan. Namun di hujung mata anda ternampak sesuatu yang pelik. Seorang takut wanita berbangsa terpulang. Arab solat di satu sudut. Anehnya, di hadapan dia ada satu batu kecil berwarna coklat yang diletakkan di atas sejadahnya, dan apabila dia sujud kepalanya di atas batu itu, astagfirullah, apa yang aku tengok ni? Hati Nisa mula berbisik. Saya nampak seorang wanita berbangsa Arab tu, dia solat dekat area Seremban dan dia letak batu dekat depan dia, dekat atas sejadah dia tu, dan dia bila dia sujud, kepala dia akan letak dekat atas batu tu. Jadi inilah batu Karbala, inilah nama dia. Wanita itu tidak mengambil masa lama, hanya sekitar 2 minit sebelum dia selesai solat. Dengan tenang, dia melipat sejadah, menggenggam batu kecil itu di tangan. Looking for cheap flights? Nampak gayanya ada iklan lagi lah Fly ya. cheaper with Agoda. Okey.
Aku rasa kali ni dia mesti ada 2 iklan, tak pun 3 iklan lah ya. dan berjalan keluar seperti tiada apa-apa yang berlaku. Namun apa yang dia tidak tahu, segala pergerakannya telah dirakam oleh CCTV masjid. Rakaman itu mula tular di media sosial dan netizen mula berspekulasi. Menurut orang ramai ada yang mengatakan wanita Arab itu mengamalkan ajaran Syiah kerana batu yang digunakannya kelihatan seperti batu Karbala, sejenis objek yang dikatakan suci dalam mazhab Syiah. Seramnya, kenapa dia solat macam tu? Syiah masih ada di Malaysia. Berani betul dia solat begitu secara terbuka. Komen-komen terus memenuhi ruangan media sosial. Semoga kita dijauhi dengan ajaran-ajaran yang terpesong ini. Dan ada juga yang komen, berani betul dia secara terbuka pula tu. Walaupun dah banyak ustaz-ustaz serta penceramah telah mendedahkan tentang acara terpesong ni, tetap juga ada pengikutnya. Malah beberapa tahun sebelum ini, pernah ada kes seorang lelaki tertangkap melakukan solat dengan cara yang sama di sebuah masjid sekitar tahun 2022. Walaupun fatwa telah mengharamkan amalan ini, masih ada individu yang melakukannya secara terbuka. Masyarakat mula risau adakah ajaran ini semakin berani dipraktikkan di tempat awam. Kesimpulannya, setiap kejadian misteri di masjid ini menunjukkan bahawa ada lebih banyak perkara di luar jangkauan kita yang mungkin tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Oleh itu, pentingnya untuk sentiasa menjaga keimanan dan ketakwaan serta mengingati bahawa di setiap tempat, termasuk masjid, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang berlaku di sebalik. Okey guys, so itu sedikit pasal masjid-masjid yang berhantu di Malaysia. So apabila korang potong video kali ini, adakah menyeramkan atau tidak? Sila komen di bawah. Okey guys, aku rasa sampai sini lah video kita kali ini. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.